warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Koda TV channel. Apa khabar kat belakang tu? Memang macam tu. So, hari ni konten aku ialah konten baju sama lagi. Konten bagi tahu yang aku ni sebenarnya ada banyak handphone tahu. Cuma handphone tu dah pecah-pecah. Nak tengok. Ni yang pertama. Ialah masa ni handphone ni ayah aku tak fikir pula nak beli benda ni. Yang aku masukkan dia dalam ni. Yang handphone aku tengah rekam ni. So, masuk dalam ni. Dalam kat sini. So, kalau kalau handphone aku jatuh, tak ada ayah aku marah. Kalau macam gini, macam biasa je ni, jatuh, ayah aku marah, sakit. So, kalau aku pegang macam ni, tiba-tiba jatuh. So, macam ni. Pecah-pecah ni sebab apa? Aku bagi jatuh. Okay, maksud tu aku marah sikit lah. Lepas tu jatuh kat sini. Pom. Jadi macam ni. Banyak handphone. Ni handphone adik aku. Handphone adik aku. Dah buat apa ni. Dia casing elok lagi. Cuma kat dalam ni memang tak boleh apa-apa dah. Memang ada pecah dah. Handphone yang aku guna sebelum aku buat YouTube lagi teruk daripada ini. Ni handphone aku juga ni. Yang aku pakai ni handphone, tak tahulah handphone, tapi casing terbaik. Lagi teruk daripada handphone ni. Ni handphone ni pecah kat sini je kan, tapi pecah ni sebelah semua. Sebab apa? Masa ni kau tahu, ni handphone ni ada handphone kecil lagi satu. Atau tu aku kecil masa ni. Ni handphone aku kecil. Masa tu kita kecil macam kita tak ada akal lagi. So kita ketuk, pam. Masa tu aku kan, kakak aku dengan Amin, adik nombor 4, nombor 3, adik-adik semua. Kalau tak ada internet je, dia akan contoh dia macam tu. Handphone ni sama juga, cuma handphone ni pecah dari sini, dia tak pecah dekat tepi. So ni tak ada internet aku pukul macam ni. Kalau tak ada internet lagi aku pukul macam ni. Ni contoh dari dinding kat belakang kau. Aku pukul macam ni. Tu kalau handphone ni tak ada internet lagi, aku kotok. So disebabkan jadi macam ni, ada banyak lagi tau. Ayah aku kata meja ayah aku sini 6, sini 4. 10 handphone yang sudah pecah. Tapi ayah kata tak boleh ambil semua. Ambil yang 3 ni saja. Handphone ni sebenarnya handphone aku buat TikTok, Mio Takif. So handphone ni pun ada jugalah. Ni masa ni kau nampak tak macam terbuka ni. Masa tu casing aku tercabut. Tengok. Casing aku tercabut, tak boleh pasang balik. Pasang tapi dia cabut balik. So cadangan ayah aku ni, dia pergi gam gajah untuk bagi tak cabut balik. Sebab tu jadi macam ni. Kopak. Sebenarnya aku rindu handphone ni dengan handphone ni. Sebab apa? Ni handphone dulu lah. Masa tu 2003 sampai 2004. 2002 sampai 2023. Ni handphone aku ni beli baru kot. Okay dah. Masa tu kita kecil. Masa tu kita tak ada akal masa tu. So jadi macam tu lah. So iPad anak adik nombor 4 ada iPad. Dalam 2 iPad, tapi iPad lagi satu tu iPad warna biru dah rosak ke agaknya. 11 dah rosak. Ni handphone aku tengah rekam ni, ayah aku pun dah fikir dah dia beli macam ni. So kalau aku ketuk kat dinding pun, yang sakitnya bukan handphone ni. Yang sakitnya kulitnya. Yang dalam tu tak sakit. Kalau aku jentik pun handphone tu masih berfungsi. Andai kata kau ketuk je ni, handphone tu masih berfungsi. Yang tak fungsinya lapik ni. Sebab tu aku nak buat video, aku akan cabut dia punya ni dulu. Sebab kalau aku tak cabut, benda ni macam kabur. Tahu tak kabur? Macam kau pergi malam-malam kan kabur-kabur kan. Macam tu lah handphone ni dengan handphone aku.
So aku macam tak terfikir pula kan. Sepatutnya masa aku ada handphone ni, aku boleh start main YouTube. Masa tu aku tak tahu lagi. Masa tu ayah aku aja buat TikTok dulu. Bila-bila dah pandai lagi, pandai-pandai, ayah ajar sampai aku buat YouTube sama jadi. Cuma guys, tolong subscribe aku punya channel, bagi banyak orang tengok, dan like and share bagi banyak orang tengok lah. Okay, lepas tu handphone ni, sebelum ada handphone ni yang ada dulu. Yeah. Tak. Handphone ni ada dulu. Lepas tu handphone ni pecah. Tam. Ni contoh lah lantai. Lantai. Jalan. Pom. Masa tu pecah dekat sini je. Macam tu tak ada lah. Pecah lagi. Rindu macam ni. Handphone ni sebenarnya handphone adik aku yang nombor 3, Afia. Dan nombor 4 dia pakai handphone yang adik aku lagi satu tu. Ingat lagi tak handphone yang macam aku, yang aku tengah rakam ni, tapi dia warna hijau belahan kot. Korang tahulah sebab ayah aku yang beli handphone ni. Kalau aku yang beli ni, aku tahulah. Sebab ni bukan duit aku, ni duit my daddy. So aku macam terfikir kan, macam ni lah, kenapa aku tak terfikir? Aku sebenarnya, kenapa aku tak terfikir nak buat video dalam banyak-banyak handphone ni kan. Andai kata handphone ni masih elok, macam handphone yang aku tengah sekarang ni, memang aku dah start lah. Kalau andai kata aku ada 2 handphone, satu handphone aku letak kat sini bagi boleh prank, buat prank kakak aku. So tak adalah macam tu. Cuma aku rindu lah handphone yang ni. Nak buat macam mana dia dah pecah kan? Tak boleh on dah. Nak tukar casing pun nak macam mana? Ayah kata simpan je. Sebab apa? Nak buang pun mana orang ada jual tu. Kalau korang nak, bagi tahu je lah. Tapi mesti korang tak nak kan? Siapa je nak handphone yang macam ni? Tengok yang paling orang tak nak handphone ni. Siapa je nak kena handphone ni? Kalau orang nak, tulis kat komen. Kalau tak nak, cakap tak nak. Kalau nak, cakap nak. Handphone ni memang tak menyala dah. Tak, aku tekan. Tak menyala dah Sebab apa dah? Ni dah rosak. Nak macam mana tu? Banyak lagi handphone aku nak kena review, tapi aku kena review yang ni dulu. iPad yang warna merah tu ialah iPad yang kelabu yang masa dulu lah. Ayah aku pun ada YouTube tau. Cuma yang YouTube yang tu dia bagi kat kakak. Tapi tak jadi. Sebab apa? YouTube aku ni boleh, contohlah dia nak prank aku. Dia kata nak makan ramen, dia minum air masak, tapi dia tak garam tu. Sebab lepas dia buat macam tu, video yang kakak aku buat akan masuk dalam YouTube aku. So aku masih teringat lah, kenapa lah aku tak fikir masa aku 2022. Yelah 2022, mana ada orang ajar. Ayah aku masa tu tak tahu je. Ngetik bodoh. Tapi handphone ni masa tu tebal handphone dia. Yang paling favourite aku lah handphone aku kan. Yang paling aku rasa nak sangat dihidup balik yang ini. Sebab apa? Dia selesa nak pegang. Sebab apa? Yang aku pegang ni dia macam tak boleh pegang betul-betul. Aku kena pakai stand. Stand aku kena pakai juga. Tak pakai, dia macam gerak sana, gerak sini. Faham tak? Kau faham tak? Okay, so abaikan suara tu. Ini handphone adik aku, handphone aku dengan handphone aku. Dua-dua ni semua ialah handphone aku. Yelah, mestilah anak adik kecil-kecil dulu kan. Mestilah kita tak ada akal kan. Kalau tadi kena je ketuk. Ni ada orang sampai dah tak ada dah dia punya tu. So macam ni lah aku nak kata ke korang.
Sepatutnya handphone ni dah lama aku guna, tapi dah tak ada dah. Tak ada guna. Abaikan suara tu. So lah guys, dah review semua handphone dah kan. Handphone aku guna ni ialah handphone baru. Sebab kan tak ada handphone. Tak selama ni sebelum aku ada handphone ni, aku main laptop. Tahu kan laptop? Laptop aku buat apa semua kan. Situlah aku buat konten ngaji. Tahu konten ngaji tu, aku buka laptop lah. Aku nak terdapat laptop. Abaikan suara mak aku tu. Okay, sampai sini dulu konten kita. Kalau ada terkasar bahasa atau tersilap buat konten atau tersilap buat review, aku minta maaf. Jangan lupa subscribe, like, share. Bye bye.